Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernard Anthony. Saya dah memeluk agama Islam dah lebih daripada 15 tahun. Saya rasa saya sangat gembira dapat hadir ke program hari ini, bersantai dan memahami lebih mendalam tentang adakah saya sudah beriman. So, apa yang diucapkan oleh Ustaz Abu Zar hari ini kepada kami semua sangat memberi manfaat, dan kami tahu lebih mendalam lagi apakah itu iman. So dengan program hari ini, saya rasa saya dapat membawa diri saya ke arah yang lebih baik untuk menjadi seorang Islam yang berguna dan memberikan apa-apa yang saya boleh kepada mualaf-mualaf yang lain daripada apa yang kita dapat belajar hari ini untuk program ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Charles Abdullah, pengurus mualaf Mutia Keramat dan juga under RMC, under Jalwilah di belakang mualaf Cakna. Okey, kita hari ini buat program Roti Canai dan Teh Tarik di Perkhidmatan Keramat. Okey, kita jemput Ustaz Abu Zar untuk bagi tazkirah hari ini selama 1 jam lebih. Dan juga hari ini tumpuan kita untuk mualaf-mualaf lama dengan juga mualaf baru. Seramai 55 orang hari ini kehadiran mereka, dan juga kita bagi kotak fidyah dengan beras juga untuk keperluan harian mereka. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang terutama daripada Zakat Selangor dan juga penyumbang-penyumbang yang telah menerima untuk malam-malam kita ni, kerana kesusahan mereka faham kerana kita baru masuk Islam, dan juga kita hendak bantuan dana daripada tuan-tuan dengan puan-puan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur Hakim Datuk Keramat atas undangan kepada Jawatan Abu Zaid, khusus kepada calon pimpinan baru untuk mengisi tazkirah pada hari ini. Program Sembang Santai Roti Canai dan Teh Tarik. Alhamdulillah bagi Ustaz, program ini amat menarik untuk menarik minat mu'alaf untuk memahami asas Islam, dan insya-Allah perlu diteruskan. Cuma mungkin adalah sedikit boleh ditambah baik pelaksanaan program, dan insya-Allah Ustaz nampak program ini berjaya khusus untuk mu'alaf memahami berkaitan dengan Islam, asas Islam. Dan mungkin ada rezeki kita berjumpa pada sesi program Roti Canai dan Teh Tarik sesi kedua dan seterusnya. Alhamdulillah program terbaik daripada program Datuk Keramat, dan insya-Allah Ustaz doakan agar program ini berjalan lancar dan akan memberi manfaat untuk mualaf khususnya dan umumnya dakwah di Malaysia. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sekarang berada di rumah transit Darul Fitrah. Kita ada hari ini ada program cawangan Datuk Keramat, iaitu program sumbangan kepada mualaf-mualaf kita, dan nama program ini khusus iaitu Sembang Roti Canai Teh Tarik. Dan insya-Allah program ni kita akan jadikan program rutin ke sebulan atau 2 bulan sekali. Pengisian kita kepada saudara-saudara baru kita untuk pertama nak menyelami kehidupan mereka selepas Islam, kemudian nak rapatkan hubungan kita bersama dengan mereka, dan nak tahu sejauh mana perkembangan mereka, faham tak faham Islam. Alhamdulillah hari ini kita menampilkan Ustaz Abu Zar Zainuddin, penolong pengarah Jawi yang banyak membantu dan menguruskan saudara-saudara baru. Jadi inilah program yang kita anggap pertama sekali, program Darul Fitrah sejak kami berpindah di tempat ini, dan insya-Allah kami jadikan ini sebagai program yang rutin yang kerap kali kita adakan di Darul Fitrah ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang sudi berkongsi rezeki dengan mereka saudara baru, dan juga kepada rakan-rakan dakwah kita, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Datuk.